Talking trekking. Sekarang giliran dia pula. Tengok makanan Yang ni? badan dia. Badan jarak badan tu kukuh. Beza dengan barang aku. Menarik I tak pernah datang Gaya Street ni. Serius ah? Never. Why? I never been here on Sunday morning, I think. Kita dah jumpa tarap. Satu tarap RM12. Sedap oh. Pandai makan? Of course. Kau tak ada masuk hotel? Aduh, kesian lah. Birds should be free. Hai. They're selling cats and dogs here. Golden retriever. Kita find out this viral place Yes. tak ada apa pun, but yeah. Seronok. Seronok Cuma kita cross. Kita cross lah together. Salah dia ni. Ketibaan. Nantikan ketibaan Papa Travel CEO. CEO Presiden. Welcome to KK. I've arrived here. Ke hotel. Sampai. Penat ya. Dekat ke ni mau ke sini 5 minit je. Welcome. Hello. Speed dia laju. Kita mau duduk baru nak. Shopping last minute macam ni, nasib baik dekat mall ni dia ada kelengkapan. Acak, kita nak tengok apa ni? Gambar dia. Mana? Lemak. Lemak Wan Zaki. Rasa ni better sikit kat ni. Uyo, hebatlah ambassador. Apa sini? Apa ni? Ada depan tu ada ni. Ada lagi? Hebatlah. Adidas. Mendunia. Ni okey, ni okey sikit. Boleh buat balik tak? Buat balik lah. Boleh lah. Boleh. Astagfirullahaladzim. Briefing, short briefing by Alif. And of course, Alif our leader. Okay. Ikutkan malam ni dia ada equipment check up. So malam ni lah nak kena betul-betul check atau tak. Ataupun kalau tak yakin panggil saya. Okey. Bila dah Alah. Beg kau. Kau penting mana? Nak udang kau nak nyonyok udang kan? Bagi water. Alah. Tunggu makanan semua sampai ke kita start dulu? Boleh juga. Baca doa Ahmad Zaki. Amin. kasut okey kan? Tak melecek kan? Kalau rasa melecek, tanpa siap-siap handle plus. Sebab mungkin tak pernah, mungkin jarang guna 6 hours kan. Mungkin biasanya tracking 3-4. Kalau nak 6 hours, risau melecek, pakai tu handle plus. Naik kasut. Okay. Cuba lembut. Cuba lembut. Pakai ni, ambil gambar dulu. Kat atas tu jangan tinggalkan sampah. Okay. Kita environmentalist, mari sikit ambil gambar dulu. Ni dia letaknya. Seluar. Ni tracking. Seluar pagi. Tracking ah. Seluar Sami. Ni. Punya? Saya punya? Mai. Saya ingat kan? Saat hantar sisa Farabah. Bukan. Macam dah siap dah. Bukan. Syaz punya dalam. Siap belum? Syaz punya suku daripada badan saya. 3 orang ni. Mungkin tak nak mandi, of course nak mandi. Dah kita tinggal. You kita tinggal juga. Okay, 3 orang ni decide seorang je bawa towel. So kongsi je dah 3 orang. Mana boleh? Ada makanan. Makanan Ada ada. makanan. They're all in this bag. Ni. No, in this bag, In the, I don't know. I Bawa just sikit. dump everything in that bag. Bawa sikit untuk trekking. Dalam 2-3 bar tu.